Roblox pula. Minecraft. Minecraft. Hari ini kita main Minecraft. Tengok. Si Pickle nak buat macam mana? Bed. Dah lagi kita nak Bedcraft Edition. Cik Baris ni dia. Pembantu Cik Baris yang baru? Survive. Bro. Baru je nak pergi tempat kosong tu. Kami nak dia berdiri sebagai bahan kesenangan, bukan perlu dibandingkan dengan kulit tiruan. Inovasi ini adalah inovasi masa depan. Lagu-lagu di Angel yang masih menjadi silat. Soundstage. Bintang-bintang terhangat di bersama secara Konsep untuk Soundstage generasi selalu juara. Menari dengan selemak kopinya sepanjang Bismillah. Virus ancaman kesihatannya berbahaya. Ambil risiko dan langkah pencegahannya. gabungan daging dimasak bersama sosis Go. Okay. Tak lagi. Aduh. Useless lah. Why is so useless? Useless. Kain ubi yang ku berikan padamu. Oh, sini cave ke? Bukan. Jap, orang ni nak cari torch dulu. Torch. Tu. Mana orang? Oh my gosh. Oh my. Cepat. Janganlah terhegit. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Ya? Yes. Yeah. Kita tu seorang je. Orang ini Kenapa ni? Kata dia horai. aku ni sana Bukan. Slow. Bukan. lama ya tak nampak apa. Bila lihat kau dekat kilang dia cari ke, si tak ada je. Buat lagi lah. Apa buat lagi ya? Umi dah lama ya. Okay. Punya isteri. Stone. Sorok macam mana pun. Jom. And go. Apa? Go. Tak habis buat. Dan siapa pula kali ni? Biarkanlah dia. Umi pun tak nak kompromi lagi. Umi pun dah bagi syarat dekat Abah. Kalau dia nak terus. Okay, dah jumpa torch. Go on. Mana tadi? No, tu lupa. Bagi Umi sama je. Oh, ada atas. Ada dekat atas Umi weh. kenal kebun batu. Atas weh. Sini. Umi pun tak nak ambil tau. Sini. Malas. Assalamualaikum. Hormatkan Umi sebagai isteri kami. Halo. Dia datang tu jumpa dengan Umi. Perkenalkan diri. Mananya? Kalau tidak, Ini bukan cave. malaslah. Malas. Sekejap tak payah bimbang. Alright. Umi Why?
Kalau apa yang terjadi, ni dia ya. Tolonglah kita. Tolong. Tolong. Bolehlah tolong. Please. Janganlah. Dorang tu tolong. Jangan jauh apa. Kadang-kadang saya rasa pilihan ayah tu macam bukan menantu. Apa kesalahan Macam tu? ayah ni. Macam dia ni macam ayah sendiri. Oh, tak buat aku. Alah macam mana? Okey. Okey juga. Macam mana je lah. Hai, Ingo ni. Tapi dia rumah sendiri, suami sendiri kan. Yes! Yes! Wait, iron. Iron. Is an iron pickaxe. Sama macam Angah Jalaya. Aduh. Bahagia. Weh, sheep. Nampak gaya dia tak ada. mula dia yang memang cucu lah. Sheepy boy. Sheepy. Kenapa? Ayah. Halo. Tak datang tengok ayah ke? Ya. Along ada call semalam. Dia kata nak ikut suami dia pergi outstation. Tak sampai pun sendiri. Nak buat rumah, tapi kita ni nak ambil trees dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu seberapa. Okey, ini sudah penuh-penuh ni. Tak habis-habis. Ini. Oh, ini dia tu. Banyak kan blok tu. Mana? Blocks kita. Okey, jom kita buat rumah. Terlupa nak buat ni. Terlupa. Aduh, mana ni? Cakap pasal mak ni. Awak tak boleh main bagi je apa yang mak minta, tahu tak? Ha? Susah Ni. ni. Susah apa ni? Buat Susah untuk awak nak adalah minta stone lepaskan pun tak awak. ada. Tak apalah, pakai ni lah. Boleh lah. Boleh risau. Apa yang saya bagi tu, saya ikhlas. Okay. Lagipun, Sudah. maknanya tu saya anggap pasal keluarga saya sendiri. Sudah lah. Dan saya pun Sudah. ikhlas pertahankan rumah tangga. Okey. Ini ada coal. Saya tak tahu nak cakap bahasa Kau apa dengan awak ni. ada. Ha? Faham tak? Tak suka. Guna je bahasa cinta. Awak buka lah. Awak Nak awak jangan macam-macam Saya bagi tahu polis nanti. Polis. Awak nak beritahu apa kau? Saya ni pencuri hati awak. Siapa? Drama serius. Saya follow cerita ni. Dah lama dah tak nampak. Abang tak ada meeting dinner ke malam ni? Bateri pun lah. Malam ni tak ada. Abang cancel semua. Sebab nak spend time dengan saya. Best dia. Sini boleh. Nak buat bukit kejap. Nak buat bukit. Nak pergi mana? Tak ada mana lah. Lepas saja. Just sit. Buat rumah kita. House station. Tak boleh buat rumah dah. Jom kita buat. Jom kita. Okey, bateri dah low. Okey, sambung part kedua.